Hari ni Nana nak bawa Wan Atuk pasang dashcam dekat kereta baru dorang. Kita tak percaya sangat Atuk drive. Ni Nana beli dashcam online. Nak pergi kedai nak suruh dia pasangkan je. Atuk dah 85 tahun masih nak drive Untuk keselamatan semua nak beli dashcam yang bagus punya. Kalau apa-apa jadi senang. Bahkan ramai sangat yang recommend 70 MyA 810. Terus Nana grab. Yang ni ada kamera depan dengan belakang, ni dengan memory card. Dia punya size comel je, tapi dia punya outcome memang gempak. Dia ada 4G capacity. Kamera dia macam CCTV. Dia punya video memang clear depan belakang. Siap ada GPS lagi. Nanti Atuk dengan Wan pergi mana-mana tak adalah Nana risau. Nana boleh sentiasa pantau daripada phone Nana. Dia pun ada 24 hour smart parking. Walaupun enjin tengah off, kalau ada hentakan ke apa, dia terus record. Hero dah siap-siap connect dah dengan phone dia. Senang kita nak pantau mana-mana Atuk pergi. Kamera depan dengan belakang dah standby. Nak snap gambar daripada phone pun boleh. Dia punya resolution video 4K HDR tau, depan dengan belakang. Footage yang dia record memang semuanya cerah, memang clear walaupun waktu malam. Dalam gelap pun boleh nampak jelas. Yang ni video Atuk pergi solat subuh. Walaupun baru pukul 5 pagi, tapi semuanya clear. Atuk pergi mana-mana kita boleh pantau. Lepas ni Atuk drive pergi mana-mana nak tak perlu risau.